Bekas finalis MasterChef Malaysia Etiqah Siti Nurashikin Mohamad Sulong dan bekas suaminya Muhammad Amri Yunus dijatuhi hukuman penjara 34 tahun selepas didapati bersalah membunuh pembantu rumah mereka Nur Afiah Daeng Damin pada Disember 2021. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu juga menjatuhkan hukuman 12 sebatan ke atas Muhammad Amri, manakala Etiqah dikecualikan daripada sebatan kerana faktor jantina. Mangsa seorang wanita berusia 28 tahun yang datang ke Malaysia untuk bekerja dilaporkan mengalami kecederaan parah akibat penderaan berpanjangan. Dia juga tidak menerima gaji dan dihalang daripada pulang ke negara asalnya. Pendakwaan berjaya membuktikan kedua-dua tertuduh bertindak dengan niat bersama menyebabkan kematian mangsa dan gagal dibantah oleh pembelaan. Kes ini mencetuskan reaksi awam kerana kekejaman terhadap mangsa yang dipercayai berlaku secara berterusan dalam tempoh beberapa hari. Kedua-dua tertuduh disabitkan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dihukum penjara selepas mahkamah memutuskan tidak menjatuhkan hukuman mati.